Boy, Ni game. aku nak trade in PF aku boleh? Trade in PS kau boleh. Tapi kenapa kau nak trade in? Nak boy, nak buat game mana? Leceh tu sebab benda ni besar kan. Oh faham. So ni kau nak trade in cash ke kau nak item? Aku nak trade dengan cash boleh? Cash boleh. Sekejap aku ambil cash. Alright. Lepas tu dalam kat sini yang boy, aku tanya kau, kau ada recommendation tak untuk aku kalau aku nak main portable gaming tapi yang boleh support GPA punya game? Ada. Sekejap aku ambil. Boleh? First kita ada ni MSI. Lepas tu kita ada ROG LX Xbox dengan Jovo Legend. Oh, 3 jenis Yes, 3 jenis. Antara 3 mana yang padu? Antara 3 ni aku recommend kau 2 ni. Antara Jovo Legend dengan ROG LX. 2 ni memang padu lah. Oh, tapi uish, takut dah aku dengan harga dia. Tahan tak ni? Takut dengan harga yang Aha. apa dia yang lagi satu. Apakah? Yang ni dia murah sikit. Ni ROG LX. Oh, murah? Ni murah sikit sebab dia second hand. Oh, second hand? Kau jual second hand ke? Second hand pun kita orang ada juga jual. Oh, so kalau aku nak trade in PF aku dengan ni boleh lah Boleh. Tadi kau dah dapat cash kan? Dah. Kira nanti kau tambah sikit lah kat kaunter. Oh, ya ke? Kalau macam tu boleh kot. Aku ambil yang ni. Yang ni Alright. So kita settle kat kaunter. Okay, boleh? Jom. Jom.